Kita di Gunung Selipat, Betong, Thailand. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini 3 Januari 2026. Kita berada di puncak Gunung Selipat, Betong, Thailand. Hari ini cuaca kurang baik sikit, awan tak berapa banyak. Awan ada kat situ je. Kita tunggu kejap lagi. Sunrise pun tak berapa nampak. Okey, yang bestnya hari ni ada bulan dan bintang kejora. Boleh nampak dari sini. Ini grup daripada Malaysia. Itu dia, grup daripada Malaysia. Ramai. Right. Iya, เดินจนช่วงนี้เพียวกันนะวัน Gunung Selipat, Betong, Thailand. Okay, sekarang sudah pukul 7 pagi waktu Thailand. So kita naik tadi dalam pukul 5.30 waktu Thailand. So sekarang kita akan turun dan saya akan tunjuk track kita naik tadi. Okay, let's go. Okay, masa naik pagi tadi lebih kurang 5.30 pagi tu masih gelap. Jadi kalau naik sambil ambil video memang tak nampak apalah, gelap kan. So ni saya tunjuk track dia masa turun lah. So nanti anda bayangkanlah macam mana laluan naik tu. Lebih kurang 5 hingga 10 meter nak sampai ke puncak tu. Track dia memang agak pacak sikit lah. So kat sini memang kena pegang batu dan tali lah. Dan kena hati-hatilah dekat sini. Walaupun dia tak tinggi sangat dekat part yang menegak ni, tapi kalau jatuh tu boleh cedera lah. So bagusnya kalau bawa glove lah, so boleh pegang batu dan pasir tu dengan selesa sikit. Okey, kat sini part yang paling tegak dalam 2-3 meter. So kat sini memang kena turun dengan hati-hatilah, pegang tali. Kalau anda bawa anak naik kat sini anda kena jaga dengan lebih perhatian supaya mereka tak terjatuh. Bahagian yang menegak ni anda jangan tergopoh-gopoh. Anda naik slow-slow pun tak apa dan turun pun slow-slow. Yang penting keselamatan. Okey, dekat sini laluan dah okey sikit dah. So dia santai sikit tapi masih kena jaga keselamatan. Ada orang dia masa turun dia gayat, jadi dia perlu mengundur. Kat sini saya turun cara depan je sebab saya okey. Cuma orang yang depan ni dia gayat sikit, jadi dia turun slow, dia mengundur lah. Kalau anda tak gayat, anda boleh turun macam biasa je. Gunung Selipat ni tak adalah tinggi sangat. Dia sebenarnya taraf bukit je, tapi sebab nama dia diberi nama Gunung Selipat, jadi gunung lah. So total daripada starting point sampai ke puncak ambil masa 30 minit. Kalau yang laju sikit tu mungkin 25 minit ataupun 20 minit. Tapi nak laju-laju pun part yang menegak tadi tu tetap kena slow. Slow, berhati-hati. Untuk package pula, ada beberapa package lah yang biasa orang buat. Ada yang tidur camping, ada yang terus naik, ada juga yang package dari Malaysia naik bas, lepas tu campsite. Lepas tu kalau yang ambil package campsite tu ada 3 campsite sebenarnya. So yang satu campsite tu memang dekat sangat dengan puncak, dalam tak sampai 50 meter macam tu.
lagi satu campsite dia bawah sikit. Lepas tu yang saya walk in ni pula, saya ambil campsite yang lagi satu. Campsite ni boleh naik dengan kereta sampai ke campsite dia. So daripada campsite dia tu kita trekking lebih kurang 5 minit macam tu lah untuk sampai ke starting point. So daripada starting point tu memang sampai ke puncak lebih kurang 30 minit saja. Okey, kat sini dah trek hutan, memang senang lah, santai je jalan. So kat sini kalau waktu pagi memang rasa sejuk lah. So memang kena bawa sweater. Cuma masa trekking tu bila dah trekking panas memang akan buka lah. Dia masa kita berhenti tu dia rasa sejuk sikit lah pagi-pagi tadi. Tapi bila kita dah start hiking memang terasa lah panas berpeluh tu. Berbalik pada package pula, package yang saya buat lah dengan kawan-kawan saya ada dua. Satu saya akan package tidur campsite, lagi satu package tidur di hotel. So dua-dua ni ada kelebihan masing-masing lah. Kalau yang duduk hotel, petang malam kita boleh ronda-ronda pusing-pusing dekat Pekan Betong. Kita boleh kata makan-makan pasar malam dia, lorong-lorong street food dia, mengopi dan sebagainya. So kita tidur hotel selesa. Esok pagi pukul 4.30 macam tu kita bertolak daripada hotel ke campsite Punapa ni lah. So dari situ kita trekking naik. Okey, package yang lagi satu pula, package camping. So kita akan pilih campsite mana yang kita nak dan kita akan campsite kat situ lah. So campsite pula kita boleh bawa alatan kemah kita sendiri ataupun kita lenggang je, kita sewa kemah di tapak campsite. So dua-dua ni pun boleh. Untuk campsite pula ada 3 tempat campsite, sama ada anda nak campsite paling bawah, campsite paling atas ataupun campsite yang pertengahan macam tu pun boleh. Dia bergantung pada package mana anda ambil lah. Setakat ni saya cuma ambil 2 package campsite lah. Satu campsite Punapa, lagi satu campsite Pak Yati. Campsite Punapa ni kita boleh naik kereta sampai ke campsite dia. Campsite Pak Yati pula kita kena naik four wheel dia sampai ke campsite dia. Kelebihan dia, campsite dia ni memang paling dekat dengan puncak. So kita boleh tengok sunset, kita boleh tengok bintang di waktu malam, letak perut bergambar dan sebagainya. Dan pagi-pagi kita tak perlu bangun terlalu awal. Lepas subuh macam tu kita dah boleh trekking ke puncak. Okey, ini permulaan trail dia. Dia akan naik, mula mendaki sampai ke atas. Okey, so starting dia dekat sini. So di sana daripada campsite Punapa sampai ke sini baru trail dia start. Sekarang kita menuju ke campsite Punapa. So daripada campsite Punapa ke starting point tu lebih kurang, kalau trekking tadi lebih kurang dalam 3-4 minit lah. Dari situ sampai ke puncak, daripada starting point ke puncak lebih kurang 30 minit. Kalau yang mengah-mengah tu 40 minit. So sekarang kita akan ke Skywalk Ayer Wang pula. Okay, sekarang kita berada di campsite Punapa. Ini dia punya kemudahan, ada toilet lah. Ini toilet lelaki, sana toilet perempuan. So dia ada kemudahan singki lah. So dekat sini kalau cuaca baik pun boleh nampak awan kapet. So tadi pagi kita dari sini campsite, kita naik ikut trail tu sampai ke hujung sana, baru starting dia punya trail. Ini adalah campsite Punapa. Ni owner dia duduk sini. Punapa campsite. So kawasan dia memang besar. So kita boleh sewa tapak, kita boleh sewa kemah. Oh, tu dia. Kita boleh naik
Sampai sini. Ni kira sambutan New Year. Memang tapak semua penuh. Tengok sampai bawah pun ada. Kalau cuaca elok, memang awan tu sampai ke sini. Hari ni awan kurang sikit. Musim durian, tu buah durian. Nampak awan. So kita akan ke Skywalk Air Wing pula. Okay guys, sampai di sini saja video saya kali ini untuk video Gunung Silipat. Untuk Skywalk saya akan buat dalam video yang lain lah. Okay, kalau anda suka video saya jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bye.